dia lebih kepada watak Bruce Willis dengan Samuel Jackson dalam filem Die Hard. Dia macam tu. Dia action filem ni bukan filem komedi. Of course lah filem ni bukan filem komedi. Tapi bila ada watak Jackie tu, dia punya tone, emotion ataupun balance dari segi rasa geram, rasa balance Shahnaz Ahmad tu. Shahnaz Ahmad tu yang paling tinggi sekali sebab dia baran dan so on. Dia adalah bahagian yang mencetuskan action sequence. Shafiq Kyle yang memang ada emotional value sebab watak Shafiq Kyle ni nampak seperti dia memegang kad untuk emotion. Shahnaz Ahmad kad untuk action, dan watak Jackie ni ialah kad untuk komedi. So bila tiga ni bergabung, the balance is there, dan bagi aku setiap komedi yang dipaparkan dalam filem ni memang menjadi dan on point. So bila aku tengok filem ni, dia tak terlalu